Jadi jika anda ingat beberapa bulan lalu kita ada mengulas sedikit tentang perkhidmatan internet Starlink menggunakan piring satelit Starlink V4 yang mula ditawarkan di pasaran Malaysia pada awal tahun ini, dan kini pihak ECS telah menghantar satu lagi unit piring satelit Starlink iaitu Starlink Mini kepada kami. Dan piring satelit Starlink Mini ini juga sudah mula dijual di pasaran tempatan pada harga RM930. Dan ini adalah ia bersama kami. Kalau kita tengok kotak dia lebih kecil berbanding dengan Starlink V4 sebelum ini. Jadi jom kita buka dan tengok apa yang ada dalam kotak Starlink Mini ini. Dah buka ni. Jadi macam seperti biasa, kalau kita dapat tengok bahawa kotak dia lebih kurang sama macam apa yang ditawarkan sebelum ini. Kalau kita boleh tengok di sini, kabel dia ada, standard kabel power. Ini adalah kabel kuasa dia, memang panjang. Ini adalah piring satelit tersebut yang saya katakan lebih kecil berbanding dengan satelit Starlink V4 sebelum ini. Tetapi dia boleh menawarkan kelajuan internet yang agak pantas juga. Satu-satu kelebihan untuk piring satelit ini saya akan jelaskan tidak lama lagi. Di belakangnya kita dapat ada dia punya stand dan juga palang untuk bekalan kuasa dan juga LAN untuk penghala Wi-Fi jika anda memerlukannya. Ini dia punya power plug dia, dan ini adalah stand kalau korang nak gunakan Starlink Mini ini dengan dia ada stand yang anda boleh guna dan boleh pasangkan menggunakan tapak ini. But otherwise korang just boleh stand macam ni juga. Jadi satu perbezaan utama yang hadir pada Starlink Mini ini berbanding dengan Starlink V4 ialah ia tidak lagi hadir dengan penghala Wi-Fi yang hadir bersama-sama dengan set apabila anda membeli Starlink Mini. Ini adalah kerana Starlink Mini hadir dengan penghala Wi-Fi-nya sendiri. Ini bermakna anda tidak lagi memerlukan penghala Wi-Fi tambahan sekiranya semua peranti-peranti yang menggunakan perkhidmatan Starlink ini ada dia punya akaun internet Starlink tersendirilah. Dan itu sahajalah apa yang ditawarkan di dalam kotak Starlink Mini. Very simple, very minimalist. Tak ada pening-pening sangat kena cocok sini, cocok sana. But lepas ni apa yang kita buat ialah kita akan keluar ke kawasan Kuala Lumpur dan kita akan lihat jika ia adalah sama mudah untuk kita memasang perkhidmatan internet Starlink ini seperti yang kita lakukan sebelum ini. Setup untuk Starlink Mini juga masih sama seperti apa yang dilakukan sebelum ini. Anda akan perlu memuat turun aplikasi Starlink pada peranti pintar anda, log masuk dalam akaun Starlink anda dan sambungkan peranti dengan akaun Starlink dan log masuk ke piring satelit Starlink Mini melalui sambungan Wi-Fi. Pengubahsuaian kedudukan satelit juga perlu dilakukan secara manual bergantung kepada apa yang ditunjuk pada aplikasi Starlink, sama juga seperti apa yang perlu dilakukan pada Starlink V4 sebelum ini. Proses mula menggunakan Starlink Mini bagi saya juga adalah lebih mudah apabila dibandingkan dengan sebelum ini. Dari segi kelajuan rangkaian internet pula, ini bergantung kepada kedudukan piring satelit dan juga cuaca persekitaran. Ujian kami di Kuala Lumpur memperlihatkan kadar penghantaran data yang mencecah kelajuan 200 Mbps, manakala satu lagi ujian yang kami jalankan di kawasan hutan di Hulu Langat mendapati bahawa kadar penghantaran data boleh mencecah 100 Mbps dan juga menyokong sambungan peranti yang agak banyak, kira-kira 10 ke 12 peranti tanpa masalah. Cuma, jika anda mahu menggunakan Starlink Mini ini di pelbagai lokasi, anda juga mungkin mahu menggunakan akaun perayaan yang hadir dengan harga langganan bulanan RM220 sebulan dengan had data 50GB, manakala langganan rayawan tanpa had pula boleh mencecah sehingga RM425 sebulan. Melalui laman web Starlink yang kami lihat, akaun rayawan ini boleh digunakan di mana sahaja di seluruh dunia dan tidak terhad kepada sempadan negara selagi mana perkhidmatan Starlink boleh digunakan di negara tersebut. Langganan ini juga tidak termasuk harga pembelian satelit Starlink Mini ini yang boleh dibeli pada harga RM930 ataupun RM790 dengan harga promosi seperti mana yang boleh dilihat di laman web mereka. Jadi sekian saja ulasan saya mengenai Starlink Mini terbaru yang baru masuk pasaran Malaysia ini. Anda telah bersama saya, Nazrin, majulah teknologi untuk negara.